Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Auni Hamizah binti Muhammad Sofi, kru TVPSS Balai Zabah SK Nurantipus. Hari ini kita akan berbicara tentang bahan digital untuk tata pendidikan negara. Dasar pendidikan digital telah dilancarkan oleh Menteri Pendidikan Puan Nafalina binti Siddiq pada 28 Mac 2023 dalam melahirkan satu generasi fasih digital. Di SK Nurantipus, kami telah melaksanakan pendidikan digital. Sebagai contoh, Perpustakaan Balai Zabah telah menggunakan sistem PSS Central Tarantula untuk proses pinjaman buku. Pengawas PSS akan membantu guru untuk proses pinjaman buku menggunakan sistem PSS Central tersebut. Selain itu, kami juga mempunyai bilik PAK 21 yang mempunyai kemudahan berciri abad ke-21. Untuk meningkatkan kemahiran guru, semua guru di SK Nurantipus digalakkan untuk menggunakan bilik ini untuk membantu guru dalam menguasai aplikasi dan peranti berkaitan teknologi dan digital. Bermula tahun 2024, semua murid di SK Nurantipus dikehendaki mencatat nilam menggunakan sistem AINS, Advanced Integrated Nilam System. Sistem ini juga hendaklah direkod menggunakan akaun delima masing-masing. Sekolah kami telah mendapat sumbangan sebanyak 9 komputer riba daripada syarikat berkaitan kerajaan GLC. Dengan adanya komputer riba ini, memudahkan kami untuk merekod nilam. Kami juga boleh merekod nilam dengan merujuk link Rakmaya SK Nurantipus. Di dalam Rakmaya tersebut, terdapat beberapa buah e-book yang boleh dibaca. Assalamualaikum Cikgu. Adakah sekolah kita telah melaksanakan pembelajaran digital? Sebenarnya telah pun kita melaksanakan secara tanpa kita sedar di sekolah kita ni. Kalau kita nak tengok, banyak contoh yang kita boleh nyatakan. Contohnya pembelajaran guru di dalam kelas, ada dalam kalangan guru menggunakan TV, smart TV, ada menggunakan ICT, kemudian ada juga yang menggunakan telefon bimbit, tablet. Itu pun berdasarkan arahan lah, kalau cikgu nak guna akan minta murid bawa. Yang penting sekali mesti ada internet. Jadi secara tidak langsung sekolah kita secara beransur-ansur telah pun melaksanakan pembelajaran digital. Cikgu, bagaimanakah cara untuk membudayakan pembelajaran digital di sekolah ini? Untuk membudayakan pembelajaran digital, kita perlu bekerjasama antara semua warga sekolah. Murid, guru, ibu bapa dan juga warga sekolah yang berada di dalam kawasan sekolah. Jadi bermakna antara langkah lah ya cara kita budayakan, antaranya dengan menggalakkan penggunaan ICT ataupun smart TV di dalam kelas semasa pembelajaran dan pengajaran guru. Yang kedua, mungkin juga guru boleh membekalkan lapisan pada murid untuk dilaksanakan di rumah melalui penggunaan Google Form ataupun Google Classroom dan sebagainya. Di mana itu dah secara tak langsung adalah pembelajaran digital lah. Jadi dengan cara begitu, mungkin murid akan sentiasa dekat dengan pembelajaran digital. Sekian saja untuk hari ini. Saya Auni Hamizah, kru TVPSS Balai Zabah SK Nurantipus. Kebersamaan mencetus kreativiti. Assalamualaikum. Bye.